Aku diuji, namun ku tetap terus bersyukur. Perintah Allah tiasaku, dapat segala yang Dia janji. Nikmat bersyukur bila memuji rahmat ilahi tanpa pengukur. Bukan tak pernah aku diuji, namun ku tetap terus bersyukur. Dunia ini penuh cabaran, hadapi dengan sepenuh tenang. Barulah hidup tenteram senang, setiap detik ada debaran. Bukan tak pernah aku diuji, namun ku tetap terus bersyukur. Apia, tapia. Apia, tapia. Matcha strawberry. Mana tu nak bawa dalam baju? Dunia ini penuh cabaran, hadapi dengan sepenuh tenang. Barulah hidup tenteram senang, setiap detik ada debaran. Bukan tak pernah aku diuji, namun ku tetap terus bersyukur. Namun ku tetap terus bersyukur. Hijab pula yang Mujahid. Tengok sini Mujahid, jangan mak anda tak ingat lain-lain kali. Tengok. Handsome oh. Handsome oh. Ni Mahfuzah, mana anak-anak kamu? Anak? Ha? Tak ada. Oh, kamu yang duduk mana? Semenyih? Allah. Kenapa tak hafal awal-awal? Boleh mak anda pergi tengok. Mana pengantin lelaki dia? Oh, Selamat best datang lagu ni. kami ucapkan dan kami mempersilakan dengan penuh rasa takzim keluarga pengantin seorang lelaki untuk mengambil tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih dan salam cinta buat semua yang kita raikan kedua-dua mempelai bakal raja dan ratu sehari. Yang berbahagia ayahanda dan bonda serta seluruh seisi keluarga. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, saudara mara, sahabat handai serta para tetamu yang dimuliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi ini bagi meraihkan penyatuan dua hati yang telah dipertemukan oleh takdir, disatukan oleh akad
dan diikat oleh janji suci sebuah perkahwinan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya saudara Haji Rizal, mohon izin tuan-tuan dan puan-puan bagi mengemudi majlis bersejarah kita pada hari ini. Baik hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, semoga segala yang dirancang berjalan lancar, semoga segala yang sukar akan dipermudahkan. Marilah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili pihak tuan rumah pada hari ini iaitu Encik Zahid bin Zainuddin dan Puan Asmah binti Abu Bakar, kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ke Temerloh Pahang bersempena dengan majlis tautan cinta antara saudari Nur Nahdah binti Zahid. Langsung majlis ijab dan kabul pernikahan antara saudari Nur Nahdah binti Zahid dan pasangannya saudara Muhammad Deli Haziq bin Muhammad Nasir. Sebelum majlis bermula, izinkan saya mengungkapkan serangkap pantun. Katakanlah wahai alam semesta, mengapa si enggan terbang pagi? Alam tersenyum menjawab mesra, bakal bersatu hai raja sehari. Kain sutera sulaman pelangi, indah dan molek jadi idaman. Cantiknya Nahdah persis bidadari, terpegun hasil kekasih idaman. Memegang makna peribahasa masa itu emas, saya serahkan majlis ini kepada jurunikah Al-Fadil Ustaz Ahmad Nazmi bin Abdul Rahim selaku jurunikah kita pada pagi ini untuk memulakan upacara ijab dan kabul. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Alhamdulillah telah selesai terkabul dengan sekali nafas saja. Hadirin kita persilakan terlebih dahulu lelaki yang berjaya menampai hati Puan Nur Nahdah Haziq untuk bersalaman bertemu dengan ayahanda dan bonda mertua. Dipersilakan. Lamanya. Kepada seorang ayah, kepada seorang suami yang mengikat kata janji tanda lafaz ikrar bagi menjaga hati dan jiwa puteri tercinta Nur Nahdah pada hari ini. Dan kita persilakan pula permata hati iaitu Nur Nahdah binti Zahid bagi bertemu ayahanda dan bonda yang pada hari ini datang kepada mereka bukan lagi sebagai seorang anak yang kecil, tetapi sebagai seorang isteri. Pun begitu, di mata ayahanda dan bonda, kamu tetaplah puteri kecil. Kamu tetaplah anak yang pernah mereka dukung, yang pernah mereka pimpin langkahnya, yang senantiasa disebut dalam doanya. Hadirin sekalian, mungkin tidak banyak kata yang mampu terucap kerana ada banyak rasa yang terlalu dalam untuk dilakukan. Ada air mata yang berbicara yang lebih banyak dikeluarkan daripada kata-kata, dan ada sebuah pelukan yang seolah-olah ingin berkata, pergilah anakku, inilah kehidupanmu, namun ketahuilah di mana pun engkau berada, kerana tetap anak kami berdua. Dipersilakan mempelai bersama-sama dengan ayahanda dan bonda menyerang untuk merakamkan anak pada lelaki kan.